Zaman dulu kalau kita sebut pasal pencen, orang akan bayangkan hidup yang tenang, cukup makan, cukup pakai. Tapi hari ini bagaimana? Ramai persara pencen terpaksa sambung untuk bekerja ataupun berniaga kecil-kecilan. Malah ada yang minta bantuan. Ini sebab kenapa? Sebab pencen makin tak cukup untuk lawan kos sara hidup. Sebagai contoh, pesara kerajaan grade rendah dapat pencen sekitar RM1,200 hingga RM2,000. Dulu mungkin cukup, tapi sekarang bagaimana? Harga barang naik saban tahun, bil elektrik, kos perubatan dan makanan makin mahal. Anak-anak pula belum lagi stabil, masih bergantung kepada ibu ayah. Tambahan pula, pencen bukan naik setiap tahun, diikuti dengan inflasi duit. Jadi walaupun ada kenaikan kecil, ia tak setanding dengan lonjakan harga barangan harian. Lebih mencabar kepada pekerja swasta yang langsung tiada inisiatif pencen, hanya bergantung 100% kepada simpanan KWSP untuk persaraan mereka, dan rata-rata tak sampai RM50,000 pun untuk bersara. Kita akan selalu fikir bila dah pencen mula nak fikir untuk pelaburan, tapi ketika itu tenaga kita dah tak kuat, peluang dan ruang sudah sempit. Realitinya juga ramai pesara yang simpanan mereka makin susut. Kalau ada kecemasan, terpaksa jual barang-barang di rumah dan bergantung kepada anak-anak. Sebab apa boleh jadi macam ni? Sebab kita tiada perlindungan nilai terhadap simpanan. Jadi strategi yang ramai orang terlepas pandang ialah simpanan emas fizikal ketika masih lagi bekerja. Kenapa emas? Nilai emas tuan-puan ialah aset yang kalis inflasi. Kalau 10 tahun lepas 1 gram emas boleh dapat sekitar RM150, sekarang 1 gram emas nilainya adalah mencecah RM500 per gram. Emas boleh kita simpan sendiri, tak perlukan bank untuk kita menabung emas. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Ketika kita bersara, kita boleh menjual emas, kepingan emas dengan nilai gram yang sedikit-sedikit begini tanpa perlu susut nilai kuasa beli. Kalau setiap bulan tuan-puan menabung 1 gram 1 bulan, selepas 20 tahun hingga 30 tahun, simpanan emas tuan-puan boleh jadikan simpanan pencen untuk persaraan tuan-puan. Kenaikan emas secara purata juga adalah sekitar 10% setahun, tetapi tahun lepas saja emas dah naik melebihi 25%.